yang ber-IC 13 ada masalah fluorosis ni. Yang ni dikira macam severe juga sebab sampai dah coklat-coklat dah gigi dia. Ni nampak jugalah dia punya warna gigi tu tak sekata dan bertumpuk-tumpuk. Dan ini adalah result selepas kita buat icon treatment. Yang berkarat tadi tu dah hilang dan kita dah polish dan top up sikit dengan bahan tampalan. Means kita tak adalah trim gigi tu terlalu banyak bila kita buat icon treatment. So, saya macam pelik jugalah kan. Kenapa sebenarnya ramai sangat orang Selangor ni ada masalah fluorosis ni, which is gigi-gigi berkarat tadi tu. Rupanya bila tengok memang betul lah, Selangor dengan KL ni sebelum daripada 2005 diorang punya fluoridasi tu adalah 100%. Kalau kita tengok kat sini tahun sebelum 2005 memang dia punya paras tu lebih tinggi, which is 0.5 ke 0.7 part per million. Sebab masa tu macam baru berkembang program fluoridasi ni lah. Tapi selepas 2025 diturunkan menjadi 0.4 ke 0.6 part per million dan sampailah sekarang masih lagi mengekalkan paras Florida di dalam air 0.4 ke 0.6 part per million. Terjawablah sudah kenapa di Selangor dan juga KL ni banyak problem fluorosis. Sebab memang Florida dalam paras air minum dalam tap water lebih tinggi berbanding negeri-negeri lain. Tapi yang ni memang nampak pada orang yang berumur dalam 20-an ke atas lah. Siapa yang lahir sebelum daripada tahun 2025. Jadi sekarang mungkin dah berkurang banyak lah kot.